Pertamanya saya ingin merakamkan takziah di atas tragedi yang berlaku di sini yang telah menyebabkan kehilangan beberapa nyawa. Kalau tak silap saya, setakat ini 10 yang terkorban dan 9 yang dapat diselamatkan dalam keadaan kecederaan dan sebagainya. Dan ada berbaki 6 yang masih lagi terperangkap. Dan saya dapat menyaksikan sendiri kerja-kerja penyelamat yang telah dan sedang pun dijalankan, dan kita mengharapkan baki yang hilang itu akan dapat ditemui, dan mudah-mudahan kita doakan masih dalam keadaan yang selamat dan hidup. Ini adalah suatu peristiwa yang amat malang sekali, dan kita nak menyatakan rasa sedih tentang apa yang telah pun berlaku. Saya juga nak menyampaikan salam takziah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Datin Seri Dr. Rosmah Mansor yang daripada Washington menelefon menyampaikan salam dan juga menyatakan rasa sedih. Saya juga menyampaikan hal ini kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Tuan Agong waktu saya hadir di Majlis Citra Warna tadi, dan beliau juga baginda berdua telah pun minta saya menyampaikan perasaan sedih dan duka cita kedua-dua Yang di-Tuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Apa yang perlu kita lakukan ialah selepas ini kita nak dapatkan laporan yang lengkap bagaimana perkara ini berlaku, kerana bangunan ini katanya telah pun terbina lama, hampir lebih 11 tahun, diusahakan secara swasta untuk program motivasi dan juga mendidik sebahagian kepada anak-anak yatim di sini. Memang satu usaha yang amat baik, tapi malangnya hal ini berlaku dan mungkin kerana keadaan tanah yang tidak stabil dan hujan yang agak lebat yang menyebabkan keruntuhan. Dan dimaklumkan waktu itu ada 25 orang, termasuk 4 orang warden yang terlibat, 3 telah dapat diselamatkan, 1 meninggal dunia. Keduanya, saya telah beritahu bahawa segala keperluan daripada segi pengkebumian ini kita akan tanggung. Segala urusan-urusan itu kerajaan pusat akan membiayainya, dan saya minta supaya Datuk Seri Noh, Menteri yang ada di Selangor bersama dengan pimpinan UMNO di sini bekerjasama, dibantu oleh Datuk Liau daripada Kementerian Kesihatan. Yang keduanya, kalau ada rawatan-rawatan, di sini pun telah pun disediakan pusat rawatan boleh dikatakan intensif juga. Jadi pihak Kementerian Kesihatan telah mengambil langkah awal-awal lagi untuk nak menangani masalah ini, dan saya kira ini adalah satu usaha yang amat baik sekali lah. Dan kita harap dengan kemudahan ini, kalau ada kes-kes yang masih perlu apa-apa bentuk rawatan dan urusan surgery dan sebagainya untuk menyelamatkan nyawa, ini boleh dilakukan di sini. Tapi walaupun begitu, sebahagiannya akan dihantar ke Hospital Lampang, dan ini telah pun dimaklumkan kepada saya oleh doktor, seorang doktor wanita yang ada bertugas di sini tadi lah. Dan selepas ini nanti daripada laporan yang kita akan terima, kita akan lihat apakah bentuk bantuan-bantuan yang kita boleh sampaikan kepada waris, ya, dalam bentuk sumbangan urusan-urusan yang berkaitan dengan mana-mana yang kematian ataupun yang menimpa kemalangan ini. Dan kita juga mendapat maklum daripada Yang Amat Berbahagia Datin Seri Rosmah sebagai pengurusi bakti, yang menyatakan beliau bila pulang daripada luar negara nanti akan datang ke sini untuk melihat tempat ini, dan kalau ada apa-apa bantuan bakti juga bersedia untuk menyampaikan bantuan selain daripada apa yang akan diberikan oleh pihak kajian pusat dalam soal ini. Okey. Masih ada peruntukan segera ke? Ini kita dari segi nak melayan mereka-mereka yang agaknya terpaksa dipindahkan di kamp sebelah ni. Saya dimaklumkan tadi dan ketua bahagian di sini saya telah minta supaya menguruskan dari segi soal makanan, tempat tinggal dan sebagainya itu. Itu bentuk bantuan segera.
Dari segi kewangan saya fikir itu tidaklah diperlukan peringkat inilah, tapi yang kita akan tanggung ya. Kasih Selangor akan datang bagi lagi 30,000. Kasih daripada Selangor ini bawah Datuk Noh PhD akan turun juga membantu. Jadi bagi saya ini usaha kebajikan yang patut kita lakukan untuk membantu meringankan apa orang kata rasa kekecewaan dengan perkembangan yang berlaku. Baik, terima kasih. Usaha mencari ni Ya, usaha mencari masih diterus. Saya lihat di atas ini urusan penyelamat. Jadi elok saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih pada semua sekali yang saya lihat telah bekerja bertungkus lumus daripada siang tadi sampai ke hari ini, dan kerja ini tidak akan terhenti sehinggalah selesai. Kesemua bilangan yang kata terperangkap itu dapat diselamatkan, sama ada mereka ini masih hidup ataupun mati, wallahu alam. Ini urusan-urusan telah dilaksanakan, termasuk pihak keselamatan. Saya ucapkan banyak terima kasih.